Kita baru balik kerja dan kita nak charge Wuling Bingo ini untuk kesekian berapa kalinya. Hujung minggu tercas lah. So sudah puas digunakan untuk bekerja, makanya bateri tinggal dalam 30%. Sempat membeli kuih muih tadi. Okey, sekarang kita nak charge Wuling Bingo. Bila kita berada berhampiran dengan kereta ni, dia akan activate. So sekarang kita nak charge dia. Kita ambil charger dia. Charger. So kita akan charge dia menggunakan 3 pin saja. Kita belum pasang lagi wall charger. Sebab sini area saya gaji untuk pasang tu cecah macam around 800 ke atas lah. Guna company punya memang ada warranty. Tapi untuk saya ini memadai dah. Kedudukan tempat charger di depan sangat selesa sebab bila kita parking di mana-mana tempat charging, kita tak perlulah cari sampai belakang. So ada kereta ni tempat charging dia belakang. So nak tarik tali payah. So kita akan charge kereta ini. Mudah saja, tekan dan kita buka bahagian atas ni saja. Sebab ni ada 2 tempat. Ini untuk yang begini dan ini DC direct current punya. Kita tak guna direct current ya, kita guna alternate current AC. Okey, sumbat di sini. Kemudian cek sini. Okey. Alright, kita belum on. So bila kita on, dia akan menyala. Okey, dia sedang charging. Anda akan dengar bunyi kipas dia berputar dalam tu. Untuk penyejukkan kali untuk sesi pengecasan. So right now kita dapat tengok 33% ya. Sekarang pukul 2.24. Sekarang 2.24, 33%. Kita akan tengok cukup ke tidak untuk petang ini. Oh, tertanggal ni. Kita cuba buka dulu. Alright. Jangan lupa lock kereta supaya lock supaya charger ni pun terlock bersama. Mana tahu ada orang nak ganggu, nak kacau. Tengok bila dia sudah lock ni akan terlipat. Ni pun tak dapat dicabut lagi. So tak ada orang kacau. Mana tahu ada budak-budak kan nak main, nak cabut. Nanti dia tak ganggu lah. So dia akan terus charging. Kita tengok berapa persen dah. Masih 33. Kita akan tinggalkan kereta ni seketika. Sekarang 2.28. Kita tengok petang nanti berapa persen dia dapat isi. Three hours later. Okay guys, sekarang dah 5.14. Nah, jam. So 3 jam. Kira hampir 3 jam lah ni kita dah charging kereta. Hari masih cerah dan kita masih charging. Okay, kita dah kemas barang genap 3 jam. Genap 3 jam. Jom kita tengok. Tadi 2.24, sekarang 5.24. Berapa persen ya? Kita zoom dulu. Oh, dia baru sampai 52% saja. Kalau semalaman 100%, don't worry. Dia slow charge. Kita belum pasang yang fast charge, bukan fast charge, 7 kW punya wall charger. Itu dia tadi, kita berjaya charge sampai 50 lebih peratus. Untuk jalan-jalan, tengok 213 km. Memang dalam anggaran sekitar 180 lah. 170 ke. Nama yang bisa nak ukur. Ada anak patung.